selama 2 hari ni VTT saya diserang. Saya pun pelik, apa hal pula ni? Ada yang kata fakta saya salah, ada yang kata saya pakai reka auto peta dan etc lah. Jadi saya dalam video ni nak buat permohonan maaf sebab saya betul, anda semua salah. Ada kebanyakan komen video saya sebelum ni, saya buat satu kesimpulan, iaitu daripada sumber tuan-tuan, katanya Mahatma Gandhi yang beri tanah untuk pembentukan negara Pakistan. Dan ada satu komen tu bila cakap, kalau nak belajar sejarah India, pergi tengok filem Mahatma Gandhi. Saya dah tak jumpa dah komen tu kat mana, tapi saya boleh andaikan banyakkan sumber tuan-tuan daripada filem ni lah. Baik, nak mudahkan cerita, kita guna ChatGPT. Benarkah Mahatma Gandhi yang beri tanah untuk pembentukan negara Pakistan? Beri jawapan dalam satu ayat je, jangan lebih. Tidak, Mahatma Gandhi tidak pernah memberikan tanah untuk pembentukan negara Pakistan. Jadi apa peranan Gandhi dalam pembentukan negara Pakistan ni? Gandhi menentang pemisahan India dan Pakistan dan beliau memutuskan untuk mengekalkan India berdasarkan garis agama. Okey, so siapa sebenarnya yang memainkan peranan dalam pembentukan negara Pakistan? Beri jawapan pendek dalam satu ayat je. Peranan utama dalam pembentukan negara Pakistan dimainkan oleh Muhammad Ali Jinnah, pemimpin... Soalan last. Satu lagi soalan. Jadi kalau macam tu maksud dia pemisahan India dan juga Pakistan dibuat oleh British pada 1947. Betul? Bukan Mahatma Gandhi. Betul. Pemisahan India dan Pakistan... Sekejap. Kebetulan saya buat video ni, saya baru jumpa komen ni. Dia tak sebut secara spesifik tentang filem Mahatma Gandhi. Tapi dia sebut filem sejarah perpisahan India dan British. Selepas India merdeka, orang Islam kemudiannya mahu satu negara. Mereka ambil Pakistan dan berpisah. Dol, berikan tarikh kemerdekaan Pakistan dan juga India. Pakistan merdeka pada 14 Ogos 1947, sehari sebelum India merdeka pada 15 Ogos 1947. Okey. So maksud dia Pakistan merdeka dulu, lepas tu sehari selepas tu India merdeka. Betul? Ya, betul. Pakistan merdeka terlebih dahulu Macam mana pula cakap India merdeka kemudian bagi tanah kepada Pakistan? Lain macam ni. Jadi kesimpulan daripada video ni, saya nak minta maaf sekali lagi sebab saya betul, tuan-tuan semua salah.